Nak pergi cari baju raya. Nak pergi cari baju raya. Stay tuned. Asyik-asyik jadi Tok Wheeler. Asyik-asyik jadi Tok Wheeler. Hiking ke ni guys? Ya Allah. Again guys. Again. Astaghfirullah. Terus sikit. Ya, sabar, fokus sikit. Okey. Bagus lah. Mewah ini. Panas guys.
Alright. Mantap. Sedap guys. Sedap. Tengok ni baby ni. Baby siapa ni? Ni pakai baju. Baby shark. Siapa tak puasa? Half day lah. Half day. Boleh. Tengok baby. Tengok. Di hutan sungai mencari kawan-kawan sambil menari. Lega-lega ke kanan, lega-lega ke kiri. Hi guys. Currently 8 o'clock and I have to go to gym. I dalam tinggal since Japan dah beberapa bulan, so this is the right time for me to start again, and maybe I will bring you guys along with me to the gym. Tengok guys, selalu kalau bukan bulan puasa, I balik tak jam. Sekarang jam, Masya Allah. Hari ni berapa bulan? 15. So hari ni hari Ramadan ke-14. So kita nak pergi. Hari ni Ramadan ke-14, dah 2 minggu dah. Kita nak pergi cari make up sikit dengan survey baju raya. Tak tahu beli ke tak sebab I selalunya kita orang last minute kan. Kita orang cerewet. Selalu beli online, betul? Every year memang beli online je. Adakah tahun ni online juga? Betul lah. Saya nak pergi tempat ni jam lah sikit. Biasalah highway Pasir Gudang. Oh by the way, I'm vlogging using my phone sebab I dah tak lah nak bawa kamera. Sebab I tak bercakap pun, sikit-sikit je. Tapi guna phone macam banyak pula cakapnya. Okay, bye. Jumpa dah kedai makeup yang saya nak pergi tu. Banyak kedai baju raya dekat sini. Tengah try colour ni. Kalau yang biasa, I bagi 10% off. Hi guys, macam biasalah. Kita tak beli baju raya sebab kita orang memang cerewet, and usually kita orang akan beli dekat butik-butik ataupun dekat online. Senang kan? Jam guys. Hi guys, memandangkan jam, so I nak cakap sikit lah topik untuk hari ni kan. Dah lama tak cakap dengan korang. I think kita sebagai seorang manusia, tak kisahlah kita educated macam mana pun ataupun kita kaya macam mana pun, common sense is very important nowadays. Without common sense, you cannot go anywhere because people will get annoyed with it if you don't have common sense. Common sense is very important. I tak tahu nak cakap macam mana, tapi tak semestinya
orang tu educated. Tak semestinya orang tu berumur tapi dia ada common sense. No, yeah, no. Yeah, so that is the topic for today. Common sense is very important. And yeah. And lagi satu, selain common sense, tu je lah kot ada je something happen to me. Something happen to me yang I think I have to accept it. Kita ada marah, kita kena move on. Kita kena terima apa yang dia cakap. Kita move on lah. Kita sedar diri lah, kita ada marah macam tu, okay? So kita caw lah, kita caw. Sebab dia dah cakap macam tu, kita caw lah. Apalah, what I can say is love is not for me lah. Tu je lah. Allah dia nak bagi I benda yang lebih baik, insyaAllah, amin. Dia nak bagi I travel, nak bagi I kerja yang bagus. We don't know apa yang dia plan untuk I. Tapi itulah, love is not for me. Bye guys. Selamat berpuasa, selamat berbuka. Hi guys. Sorry kalau saya ingat sebab saya tak pakai kamera, saya pakai phone. So look what I bought. I bought eye color. Sebab color I dah lama sangat. So I think I need a new one. Oh, buat kau. Tada! Sini. Macam ni ni? Sini ke? Alamak. Tak pandai pakai macam ni. Tak tahulah, tapi inilah. Mini. Okay. Next one, I got new mascara. I nak try. Tu je. I nak try pakai. Okay, let me curl first my mata. Macam mana? I tak pernah pakai macam ni. Macam mana? Sini lah. Kelakar je. Sini ke guys? Ha? Oh yelah, betul lah. Another side. Jadi. And then buka. Move hidup sendiri. Tada. Bismillahirrahmanirrahim. Siap makan tau. Okay. Wow. Reaction I. Oh my god. Sumpah ya. Tengok. Tak tahulah korang boleh nampak ke tak. Belah kanan with, belah kiri without. Can you guys see the difference? Oh my god. Worth it. Tak menyesal I beli. Okay. Lagi sebelah. Korang boleh nampak tak? It's so easy to apply guys. Senang gila. Lepas tu dia buat lashes I panjang. OMG. Oh my god. Best lah. Mak love-nya. Mak love. Tu je. Bye. Thank you for watching. Hi guys, now 9:30. I baru habis gym. And korang tahu tak,
masa cooling down tu, coach boleh buka lagu Anugerah Terindah That is my favourite song. I put someone in that song. Kita pergi gym nak move on wak. Kita pergi gym nak lupakan crush kita. Lepas tu coach boleh buka lagu Anugerah Terindah wak. Kalau I rajin, I letak lagu kat sini. Kalau I rajin lah. Macam ni tak apalah. Hidup, life must go on kan. Macam itulah kehidupan. Mana? Yang lelaki ni dia kat situ. Ada tak ada. Kita kena move on lah Dam. Okay. Kalau tak apalah. Tak tahu lah. Serius. Kalau lelaki cakap kan, perempuan tu move on lah. Betul tak? Kenapa dia cakap macam tu? Betul kan? Tapi sebenarnya dia dah bagi harapan dah pun. Yang bullshitnya dia cakap, before this dia bagi apa? Komen sikit. Introvert. Kita tak introvert je. Aku attach kot. Komen. Tak faham. Lelaki semua sama. Itu je lah conclusionnya. Okay? Lelaki semua sama guys. Jangan bercinta. Kita baru kot. Esok raya ke ni guys? Faham? Morning guys, now 11:15. Tadi kau cakap apa? Mata aku macam ngantuk. Nampak maskara aku? Worth it. Ni dia pakai kat sini. Nabil, cuba cakap first impression saya. First impression Kenny. Ya, apa jumpa lah. Si macam apa First jumpa. Bila first jumpa dalam Dalam kereta ya? Dia tak turun. Wah. Begini sports day ya. lepas tu. Mana? Ada masa tu ingat Nabil ikut balik KL. Macam bagus. Sabar, saya dulu first impression. Ada orang bawa kereta lah tu. Rupanya tak. Tak nak bawa kereta ke tu? Happy go lucky kot. Serius tau? Sebab kau memang kau jumpa dia kau tak malu kau. Aku terkejut juga. Selalunya orang cakap saya ni pemalu, sombong. Selalunya kau tak. Happy go lucky guys. Dengar tak? Cuba lagi. Lagi tak dengar. Happy go lucky. Ya. Betul lah. Sebab muka nampak ceria lah. Wah, sekarang sama. Tak nampak. Time tu ceria. Ya, tapi dah. Bising lah, Kau bising. jumpa Nabil pun dia Tak malu. Macam pelik sikit lah. Bukan time tu tak berapa ceria. Ceria lah kok. Tapi kau tengok kau punya vlog ada yang masa Sports day. sebab dia kan kau masuk masa dia. Dia kata apa? Kata nanti kau pandai. Ya. Sports day ya tahun ni. Tahun Kita lepas. pergi tak ada Ami kan? Oh, tahun lepas. Tahun ni belum lagi. Tahun ni baru bulan 3. Yang ada Oh, Ambil tak ada. Yang ada Nabil tak ada Ami kan? Oh, Ambil tak ada. Kenapa kahwin ni berat lah? Tak tu jangan kahwin. Sebab apa? Tanggungan. Tanggungan ke tanggungjawab? Allah, topik serius pula ni. Tadi dah gelak-gelak. Guys, kita off camera banyak topik. Kau tak payah dengar. Apa komen? Hi guys, sekarang 1:22 AM. Kita baru balik. Kita memang borak memang off camera sebab memang itu je. Kalau off camera best lah. Banyak topik-topik yang random, yang kelakar kan. Contohnya menguap, madam. Menguap, jangan sampai tak tutup mulut. Okay? Bye guys. Tengok guys, kopi yang kita nak tu panjang guys di depan. Panjang guys, dia kopiah. Aira, tak puasa? We are still lining up for Popiah SS Ali. Hi guys, hari ni hari ke-18 puasa
And I memang serabai sebab I baru balik kerja. And my friend ajak buka together at her house last minute, so I need to drive through. And yeah, that's about it. Panjang ya nak drive through, Masya Allah. Guys, suruh saya datang, awak ada agenda lain kan? Tak ada. Tak ada cerita, awak lah cerita. Hidup awak dah ada interview. Hi guys, now currently 9:24 PM and I'm on the way back home. You guys know what? It feels good to catch up with her because I memang lately ni I rasa dah tak nak hidup. I rasa dah give up sangat dengan hidup I. Tapi somehow, of course lah, kita mengadu ke Allah. Selain Allah, tadi bila I dah, dia pun asking updates about me and then I tell her, yeah, that's how I feeling right now. I'm just wanna give up on my life. So yeah, untuk orang-orang yang down kat luar sana, jangan give up, okay? Dekat dunia ni banyak lagi benda yang kita boleh explore. Jangan give up, okay? Walaupun I cakap jangan give up, walaupun I nak give up, tapi I tak give up. I teruskan hidup like nothing happened. Yeah, stay strong guys. Love yourself. Be kind. Bye. See you guys hari Ahad maybe. Update guys, hari ni dah hari kedua JB Johor. Hujan non-stop hari ni, banjir, banyak tempat naik air. Dugaan hari ni adalah I rasa I tak sempat buka kat rumah. Memang jam. Nanti I akan tunjuk lah kalau nanti I gerak jam lagi ke tak. Sekarang ni I tengah tunggu my mum. So yeah, hujan untuk hari ni. Oh, so by the way, I nak cakap pasal video hari tu kalau korang dah tengok kan. Sama juga dalam video ni, tapi depan-depan sikit. Pasal first impression people dekat I, dia kata I happy go lucky. And I nak cakap, sometimes people yang happy go lucky tu, dia banyak luka yang disimpan, banyak cerita yang disimpan dan pendam. Sebab tu she need to be happy go lucky in front of other people. Yeah. Takkanlah dia nak sedih kan. Dia seorang dia dah sedih. Takkan dengan orang lain pun dia nak tunjuk yang dia sedih. That's not a good thing lah. So that's why people cakap dia happy go lucky. Sebab bila dia dengan orang, dia akan happy go lucky macam tu. So yeah, tu je lah bebelan hari ni. Tapi macam best kalau hari-hari I buat vlog sikit-sikit. Sebab everyday ada je I nak cakap. Okay, bye guys. I stress ni nak balik jam gila. Sekarang pukul 6:45 dah. Bukan Leo je lah guys. Phone now. Tahu pun iPhone is very good quality. Pakai iPhone now. Hari ni kita buka dalam kereta guys. Jam now 7:37. Masih di sini. Tak sampai rumah lagi. Jam sini pun jam. Ke bawah sana jam ya. Ya Allah. Lagu favourite saya pula guys. 1, 2, 3. Ini Abang Dolin lah dia. Kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku. Ini terus. Cik, kalau lain boleh ke ya? Ini kita. Update now 6:41. I dah mati dah, I baru nak keluar field, baru nak balik. Maybe hari ni buka dalam kereta lagi. Update, I dah pick up. Memang tak sempat lah nak balik kan. Buka dalam kereta lagi. By the way, tadi kita dapat hantar dekat 4 tempat. Dekat masa-masa banjir. Itulah. Raya kat rumah Lepas tu dapat sampul Maybank. Walaupun barai kena juga lepak. Saya lah. Tapi ni dia tak air sial main. Tapi tak ada, tu 60 tambah 12. Tak berapa lagi. Ni saya punya 2538. Ni 1707. Wah, ini. 1891. Okey. Ni. Saya menang. Saya kan? Saya menang. Itulah kita
kena humble guys. Mahal. Kita kena humble. Ini berapa? 28. Saya menang guys. Saya menang. Menang guys. Kalau apa daripada awal kan? Tak macam rasa macam sekarang orang tu sekarang lebih game tu game jauh. Macam tak open. Sambunglah borak. Ana. Anak je lah. Anak bahasakan diri anak lah. Bukan aku kau. Mana bukan kekalahan. Lah. Umur 2 kan. Tahu tak dekat sini semua ada girlfriend boyfriend. Saya single. Baby dah termenung. Tengok dia. Ni biar sumpah. Dia bagi double kill. Baby dah tenung ke kita. Tapi kena. Sensitif babe benda tu jangan Ika tak banyak dah apa je. So buat tali kahwin ni. Ika dekat pejabat kamu je. Tu apa pula masuk. Yang wajib pun sanding dulu. Sanding dah ada anak. Ada anak. Boleh tak apa itu bukan wajib. Beria Tak apa ada calon. Bantu dia sendiri. Berani fighter. Silap lah. Balik lah. Tak tadi gurau gurau. Duit raya tak ada lah. So hari ni kita cari barang frozen sikit. So kalau kau nak pergi di kedai frozen dia dekat Taman Damansara Alif. Apa kedai dia? Sekejap. So, kedai dah bayar. Apa kedai ni? Daun hijau. Daun hijau. Okay, siapa yang nak pergi boleh cari barang frozen kat sini. I beli roti bom, pau, carbonara and Maimam beli apa tah sama sambal tu. So siapa yang nak datang boleh pergi sini, okay? Hi guys, I just siap my appointment. So now I on the way back home, ambil barang and then I nak pergi Singapore. Para Fauzana dari Hiji ada sedang stream Horror dan Ucap Mani diriku seumur hidupku dan berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati biarkan semua. Hi guys, now 5:23 and kita dah sampai Bedok. Nak buat apa? Nak repair phone. Aku nak repair. Nak ambil. Ha? Repair sampai ke Bedok ni pun. Betul, jauh betul. Jauh. Kau tahu tak Bedok ni kan dekat ujung Singapura. Tak ada. Kat Changi Airport lah. Kat Changi Airport. Tak ada lighting guys. Mana? Lighting. Oh, lighting. Lighting cantik. Kat JB tak ada matahari. Baru tu sampai cakap. 275 times 3. Apa? Kau dapat commission ke? Now 6:15 already. Dia punya repair phone kan. Punya membebel setting phone berjam. Aku dah tak tahu nak buat apa dah. Nak makan tak boleh. Nak pergi beli ayam penyet dulu ke nak pergi Winstock dulu? Winstock. Kita makan kat Winstock mah. Oh, betul kat Winstock. Boleh ke? Boleh. Makan ayam. Tapi kat mana nak semayang dulu? We decided ni kita nak pergi mana? Orchard Orchard ke Band Cookies? Orchard. Demi Band Cookies yang tak ada dekat JB pun betul faham. Sabar yang marah. Cantik guys. Macam kereta tank. Cantik gila. Merah. Now 7:30. We are walking to mana Paragon Paragon. To buy Krispy Kreme. Tak jadi nak beli Band Cookies. I want Krispy Kreme. Ingat tak bunyi burung? Dia apa ni? Adik nak, you want this? Coincident, kita dah settle kat sini. Now kita pergi at Woodland area beli ayam penyet lah, apa lagi kan. Bye. Hi guys, now 8:25. Kita dah sampai Woodlands. Nak beli Nak cari
Maka guys, korang kalau di Singapura korang kena try ni tau. I rasa kalau vlog Singapura I banyak je. I cakap dah pasal nasi ayam penyet ni. Bismillah. Tahu tak, bulan puasa ni berat saya tak turun. Saya nak cut sugar tak cut lepas tu ni dia offer pula beli coconut. Takkanlah saya nak tolak rezeki kan. Si Is tu turun banyak apa? Ha? Dia timbang ke? Dia tu Is ke tambola ya? tak bola. So macam ni tak ada nak cut sugar. Tengok ni beli banyak. Dia coconut pula. Dia ajak kita tengok mangkuk pula. Tengok je, jangan beli. Kat rumah ada banyak. Kita ada ni rumah. Cepat mah apply. Adik apply. Esok keluar Mercedes tau. I kalau kerja situ. Siap. Gaji pertama tu keluar Mercedes. So good. Sebab tu buat pelik yang apa kat Malaysia dia punya apa tu, lecturer boleh kerja cleaner kat sini. Kalau I apply tu, esok I keluar Mercedes. Gaji bulan pertama. Korang mesti lah saya nak GLC 300. Mana? Kat belakang dinding tu. GLC 300. Korang Google. Tu kanan putih. Yang ni Lagi 10 years. Amin. Update. I kat mama auntie nak hantar barang dan ambil barang. Bila nak jadi passenger princess? Hi guys. Today is 22nd of Ramadan and currently 5:06 and today kita orang ada berbuka together with my friends and sekejap lagi bila my friend dah siap, I akan geraklah ambil dia. And that's about it. Jom ikut kita orang iftar together. By the way, I ajak my friend pakai abaya. Nampaklah macam vibe Ramadan kan? Hi guys, now currently 5:01 and I dah nak sampai dah rumah my friend. Surprisingly tak jam. Selalunya nak pergi rumah dia jam, tapi hari ni tak jam. Kak, cantik lah kak ni. Semalam kak dapat handbag kan? awak next next. Aduh, tak adalah. Jangan macam tu Hai, bertemu lagi kita hari ni bersama-sama dalam ketuk-ketuk Ramadan. Ketuk Ramadan ke ketuk bola kau? Don't you wanna judge me just a little bit? Oh, pakai abaya guys. Cantik betul. Guys. Tapi pakai slipper guys. Aku je pakai heels dah. Kenapa? Kita memang awal betul ni. Sekarang baru 6.35. Ya? Hari ni buka pukul berapa? 7.17. Don't you wanna judge me just a little bit? Tengah apa dialog TikTok? Don't you wanna judge me just a little bit? Oh, senang je. Okay. Don't you wanna judge me just a little bit? Don't you wanna judge me? Itulah, don't you wanna judge me? Just a little bit. Dah 10 take dah. Lagi sekali. Aku awal sangat dah. Ya lah. Yep. Yep. Aku pula yang lambat ni. Kan kau kena. Alah. Ya. Betul. Tak pernah tengok lah dulu. Like so. Oh. At the same time, I wanna hug you. Belum lagi lah. Betul lah. Oh, I wanna hug you dulu. Lepas tu, wanna wrap my hands around your neck. Dah.
date now 7:04. Yang lain masih belum sampai. Sedapnya weh. Apa Bau sedap? telur dadah. Weh, puasa-puasa telur dadah sedap Laki ni sebab saya ikut Afika. Kalau tak saya pun lambat. Nasib baik Afika pick up saya. Duduk weh. Oh weh? Kan? Teguh kat Iman kan? Saya kena record action dia. Lepas tu. Dengan tak ada rasa bersalah. Macam itu je lah dia. Siapa? Oh, telur dadah ke? I don't know what you want. What you want. Aku kena tanya awak dah. Kenapa? Awak kalau gaduh, awak kena berubah. Awak kena setia Grow up lah. Grow up. Kena setia tau. Awak tak boleh tidur perangai awak macam tu. Tapi kena okey. Tapi kena tanya awak dah. Gaduh je. Macam tu je tak. Gelinya aku. Dia macam ada kesudahan. Dia tak move on. Bukan lepas dekat girlfriend awak. Kita lagi kesian dengan awak. Macam tu je lah diri awak. Aku tanya kau je ni. Kata aku boring. Tak boleh seorang. Ni kau carilah dia. Untuk melayani kau. Grow up lah. Saya boleh je nak bagi dekat girlfriend awak tapi saya tak nak buat dah. Saya tak nak buat dah. Gaduh lagi. Balik bumi korang. Tahu. Saya tak bagi pun korang memang dah gaduh kan? Kan? Pukul apa? Pukul apa? Melayu. Berapa? Kalau janji pukul setengah. More? Raya tapi baju tak ada lagi. Ayo. Kamu hitam sikit sebab Tak ada lighting. Boleh guys, kamera ni guys. Amboi, besar tu. Kau mahal. Now kita pergi Uda. Dah sampai dari sini. Ada orang tu share baju raya guys. Tengok guys, jam. Orang Uda pun tak pergi Uda babe. Kita bawa orang setia pergi Uda babe. Aduh babe. Ada jam. First stop. Kedai ke 10. Cantik. Geram Ada cantik lah. Jekyll pula Allah. Satu Jekyll tengok. Saya mengisytiharkan esok raya guys. Esok raya guys. Kita bersama Alus. Sangat kau ni. Kita sekarang dekat tepian Tebrau. Katanya nak more. Sekarang pukul 10.15 nak more. Tak nampak pula. Nuha. Ada mood guys. Itu guys. Kita tengok dia kat situ. Tak boleh fokus guys. Tak boleh fokus. Tak boleh fokus. Baru boleh fokus. Oh, ada apa? Weh, lawa lah. Kau tengok diri kau sendiri. Lawa gila. Cakap situ. Air pula. Kau bukan kamera macam gini lah. Kau nak intern ni. Aku risau kamera orang jatuh. Jadi aku pegang rasa slow. Nuha. Dia buat dan angkat kening. Nah, sejuk dia. Sejuk air merah lah kan dia lah. Okey. Okey, ni
tak lawa, ni tak lawa. Kita chill ni. Lagi aku tengah charge handphone. Oh. It's okay. Ya. Siapa? Kak Rano. Kak Rano mana? Kucing. Oh. Tak, aku risau kamera dia ni jatuh. Licin cover dia. Kita continue sebab tadi ada orang tegur kita. Kita perlu macam tak kenal tapi tegur je lah. Bukannya rapat pun. Dia cakap dengan aku, mak dia tengah ngandung lagi. Nanti beranak dia nak kasih aku free je. Tanya siapa nak mainin ke? Kucing aku pun yang muka baru beranak tau. 2 hari lepas. Mana lagi? Ada 2 ekor telingemun. Bila dia? Aku tak tahu lah, kan lepas belum. Kan lepas dia gugur tu, tiba-tiba dia bunting lagi. Jadi kita sambung rekod dia. Okey. Ada orang jaga. Sebenarnya kan, saya tahu kenapa awak 10 kali suruh saya masuk kereta dulu. 10 kali. Kenapa? Kau cantiknya jubah awak. Biasa je nya. Sama dia lagi cantik. Apa dia? Tengok. Biasa je. Aku baru perasan dulu dekat tangan tu. Hand punya macam arep-arep. Tapi lelaki ramai yang Instagram tak locik. Dekat Nongcik, mana Bigfoot? Masa tu kita nak pergi. Ya ke? Tak ada siapa tak ada seat kan? Bila? Sebab masa tu lah kita nak pergi. Sini. Oh. Aku ni tu Sangat garing mukanya. kau tak ada tak ramai. Boleh je kat sini. Tu ha. Kau daripada atas mak kau sampai atas meja, sekejap lagi atas kursi. Dia menyusu ke? Oh, ingatkan dia menyusu. Kat atas meja macam itu. Akan datang dia dah besar, yang lain semua baru ada baby. Adik. Nak mengandung. Boleh lah. Jala cakap, sayang ibu ni. Kenapa sayang ibu ni? Oh, marahlah dia. Kan tidur. Marahlah dia. Tengok food court tu. Oh. Tapi hujan pula ni. Tak apalah. Tu kita kat mana? Kita kahwin Ainin. Lambut lagi. Afika punya. Lagi lambat siap. Tak rasa nak kahwin pun. Jom kita rasa. Boleh ke tak tu? Boleh. Boleh kot. Nak offer ke? Tak apa-apa. Okey je. Okey je kot. Pistachio aku okey lah. Matcha dengan kopi yang pisang Matcha tau. Sedap. Tahu? Boleh lah. Matcha. Aduh, matcha. Nak ambil rasa? Rasa? Makan dulu. Sekejap. Boleh lah. Boleh lah matcha ni. Mana ni? Ni? Dia akan tanya kita. Tak sabar tengok kau jadi mak. Lambat lah ni lah. Kau dulu baru aku. Aku je. Lambat lagi lah. Kan? Bagilah salam dulu. Bagilah cakap dulu lah. Terdapat dia balik macam kita orang pun ke shop. Macam shop. Tak habis saya. Berfikir ke 12. Okay lah. Oh. Bye. Bye. Hi guys, today 27th of March. Ramadan yang ke-26. So hari ni I iftar kat luar lagi dekat area Dato' On. Ingatkan bulan puasa ni banyak jimat rupanya lagi banyak duit aku keluar. Esok buka kat luar lagi. Gitulah. Saya baru nak turun, hujan lebat guys. Macam nak turun ni? Dekat outdoor guys. Dekat wedding H&H. Pangkau. Tak sama colour lah. Mana boleh cover tak sama colour. Pangkau. Pangkau. Ini saya rasa betul kesunyian semua ada partner. Nombor ganjil hari ni 7. Rasa betul-betul rasa kesunyian. Taklah kita okey je. Lah ada juga orang sudi potongkan udang Dah lah single kat sini. Kita okey je.
Cepatlah tak nampak. Sabarlah. Sabar. Kalau boleh ada swimming pool. Kalau boleh ada swimming pool. Saya mandi toilet. Buka dia, serap. Tambah-tambah, serap. Nah, jadi kita kundi dia. Mana Explora? Ayun. Mana nak pergi Delhi? Siapa nak pergi Ayun? Gaji belum Baik sikit. Ya. Lagi mi gaji lagi kita lepak Vamos. Thank you. Hi guys, so kita dah berbuka, kita nak pergi next location. Semua dengan partner masing-masing. Saya masih bersabar. Saya okey je lah, saya main-main je, saya gura-gura je, saya okey je. Tengoklah guys, menghina depan-depan guys. Akak-akak je sekali. Ni kan sama je. Sekarang dekat Cafe Viral. Apa nama dia? Ya, ni kan. Tiket kita tiket. Wih, basah weh. Hujan ke? Sebab hujan ke? I nak tiramisu dia but tak ada. Sedih tak? Doktor cakap dia suka lembut-lembut macam tu. Kau ni betul ke? Takut juga. Kena beri dengan abang lagi. Kita beri tukang aja. Ada ayat tu lah dia. Dah memang 10 juta kali. Sedap babi. Tak sedap? Tak nak. Rasa? Macam ni. Sama juga. Tak, dia oat milk. Oat milk. Sedap. Kenapa dia macam buih-buih? Aku ni tak ada buih pun. Ada oat. Oat. Sama je. Tak nak. Sama je. Berapa bilik je? Itulah tadi. Ini tu camping Ayam sedap. Tak nak kopi Lepak macam besok tak kerja. Ya? Tak sedap kan? Kerja pukul 12 tidur lah. Okey Wah. ke tidur pukul 12? Esok semua orang pukul 12 bekerja je. Saya rasa tinggi dekat Divak A tu. Apa? Jaga Kenny je kat Divak A. Memang Why bother? Ish. Peminat. She's a fan. Ni fans Nabil. Apa tu? Nama Syatu dek. Tengok. Guys, hari ni 23 bucks. Rasa dia sedap. Biasa je nya. Biasa. Baik. Biasa je nya. Baik kau dia air masak. Oh wow. Dah tak interesting macam dah ada. Dah dia jawab. Nak aku saya cakap. Kenny tanya tu soalan jarang Kenny tak tanya. Lepas ni tak ada dah aku ke sini. tu tengok aku dah naik tu. Tak lagi pisau, baik jawab. Dia jawab. Masuk ni. Kita dah cakap. Tak tahu sebab tiba-tiba. Cerita lah tak menarik. Perasaan tu timbul tiba-tiba. Cakap macam ni. Cakap lah. Daripada bila ni? Kiranya masa balik JB tu dah tak? JP bulan berapa? Tak ingat. Tahun lepas. Yang naik flight tu ke? Tu diorang, aku tak ada. Ya.
flat berapa banyak kali flat ya? Flat selalu tapi aku ingat kawan betul lah kawan. Oh, kiranya korang jumpa kat flat lah. Boleh Kita lah. macam cerita Wandani lah. Tak gentleman lah. Perkenalan kat tempat belajar lah. Siapa nama? Phone dia. Apa tadi? Janganlah buka topik. Cuma dia cik apa ni? Kita kawan je. Kawan. Masuk? Alah, bila nak kahwin je ni? Kawan lama lagi. Kawan je. Masuk. Macam best. Ada ke kau? Tengok kata main apa. Masuk. Cerita lah. Susahkan ni? Okey. Masuk. Kawan. Masuk. Memang kawan je lah. Macam mana boleh? Tak pernah buat karangan je. Macam mana boleh terdetik nak berkawan? Ya. Aduh. Apa? Pakcik. Main PUBG balik. Pakcik. Betul? Lepas tu? Tak apa, I okay je single. Pakcik yang zaman dulu tu sama-sama. Tak, main stream. Oh, stream. Good. Keras. Dia dulu gamer. Okay, betul? Gitsip tu ada main PUBG. Aku tak tahu apa. Aku tahu main ML dengan PUBG. Kalau stres. Tapi macam Itulah, release dia ada yang mana-mana. Okay. Pandai-pandai, lambat. Macam biasa je. Lepas tu tarik anniversary bila? Nampak sangat. Lembab macam tak ya aku nak lelaki lembab ni. Dah lah itu dah. Aku suka lelaki lembab. Dia tak ingat lah. Terdetik. Macam mana boleh terdetik nak jadikan berhati? Dia sebab sama minat ke? Kalau minat apa? Lari. Lepas tu dia macam mindset dia sama tu. Terus ke rumah kamu. Apa maksud? What's that? What's that? Dia tempat tu. Plastik tu. Okay, lagi. Lepas tu Kat sini bukan kat sini. Semua. tu je lah sebab dia. So kira benda yang lain lah. Tak adalah lain daripada yang lain tapi apa ada yang orang lain tak ada? Kau jadi. Dia punya Muslim apa serabut. So dia punya perwatakan dia lah, cara handle lagu semua. Bagus awak. Betul tak? Betul lah. Yalah dia dua ni macam kau dia. Nanti kahwin bagi tol ni dua lebih. Itulah kisah dia gini lah. Ada lagi tak Berarti soalan? Tanya lagi. Lah pula. Apa itu? Hari anniversary tak jawab lagi. Tak tahu masalahnya. Saya tak ingat, dia pun tak ingat. Siapa yang tanya lah mesti dah ajak main. So terjadinya declare tu macam Okey, bulan berapa? tak tahu, cuma tahu tahun ni. Ada komen tak? Okey lah kita letak 1/1 lah Apa yang letakkan? Ada komen tak? Ada lah tapi macam sebaris je. Aku kan jadi macam Kalau I love you pun sebaris juga. tak ada lah komen. Tulis I love you terkejut member. Cakap perempuan. Cakap perempuan. Gentleman lah. Saya buat hati. Boleh lah. Sambung Tengok tak? Cepat lah. Okay. Lepas tu member korang tak nak jadi pengapit. So aku jadi pengapit lah. Jadi pengapit and then jumpalah dekat acara event Sanding tu. Then time first nampak Kara Macam wow macam dia dekat hotel lah tentu nak bagi kita orang ada aku dengan seorang lagi lah pergi naik hotel naik atas nak bagi apa I tak tahu, I tak nampak itu. ikut memang aku siap lah kat atas kita nampak macam Kara macam nampak mata dia I pakai buka tu. Faham. Kau nampak mata? Kisahnya dia punya mata tu dia macam mata orang lain tu tak nampak macam mata Kara macam tu lah pakai spek tapi mungkin mata Kak Ra standing mata Kak Ra tapi dia tak
kan cerita jadi pengapit tu kena Kena bagi hisap? pantun. Ada. Bagi pantun apa semua kan. Tentang sikit lah. Tu kan. Yang bagi kat dia pun sama. Ada tak? Rasa lah orang lah. Dia macam tak nampak je kerja dia kau. Dia memang dia tak nampak sangat macam tu. Biasalah. Lepas tu dah sampai atas. Dah dia jadi pengapit bagi apa bunga telur apa semua kan. And then dah habis surat. Time nak ambil gambar luar tu macam nak ambil gambar dia. Di rumah luas kan. Kayaknya sama sekolah ambil gambar. Macam kita pun macam lelaki je kan. Dia lelaki lah kerja tu. tak ada lah aku. Lepas tu pergi berapa ghosting orang. Dengar lah tu takut nanti ini lah suka-suka ambil gambar orang. Dah biasa ke lah macam tu lah. Kita tak nak macam tu. Kita kena play. Tapi dah biasa ke? Dah biasa ke? Dah biasa. Sebab tu kita macam tak nak ambil gambar. Ya kau tak biasa. Lepas tu macam mana OIG. Apa ni lah member aku yang kahwin tu. Kan member aku. Laki tu. Laki dia lah. Kira Laki dia member kawan. dia kahwin dengan member aku. Gitu. Lepas tu